Ini lubuk terakhir kita, geng. Aku rasa lepas ni kita kena balik sebab aku dalam keadaan yang agak teruk, geng. Kondisi aku tak bagus, ubat aku habis. Aku sakit, aku teruk. So kesian kawan-kawan kita. Jam baru pukul 12. Tak sampai 12 lagi dah kena balik. Ubat aku habis, yang ubat aku habis. Dada aku sakit teruk. Allahu Akbar. So sampai sini saja nampaknya Perjuangan. Alhamdulillah. Selamat sampai darat. Tekong membawa tadi, dia buat full throttle. Mr. Wong sakit. Aku dah dah ambil ubat dalam kereta, aku dah makan. Lepas tu tengok macam mana. Nampak gaya pun macam tak ada kurang. So relax makan, minum air kelapa dulu. Oh, lepas ni kita pergi mandi pula. Berendam air sejuk. Kalau tak boleh hilang juga, elok meninggal je lah. Kawan kumpau lagi weh. Tapi dah kena balik. Memang menyesal lah. Menyesal datang jauh-jauh. Macam mana Sorry Ha? Apa nak buat? Nanti rindu Mr. Wong pula. Nanti kalau Mr. Wong tak ada, balik. Balik lu. Keselamatan lu. Betul-betul lah. Aduh, kacau korang. Member bajet je nak kot. Dah naik blubuk. Punyalah cantik. Bawal lemas dah naik. Oh, alhamdulillah bawal naik dah. Tak, sebenarnya Mr. Wong cakap macam tu sebab dia dah dapat lesen tau. Dia biar kawan-kawan dia kumpau. Alhamdulillah, senangin. Dia dah ambil ikan. Lepas tu dia buat akai. Dari semalam dia dapat. Aduh. Itu dia. Akhirnya. Aduh. Nasib tekong tak kumpau. InsyaAllah kita nanti kita repeat lagi dengan Tekong Din dekat Kuala Sangka Kuala Gula Selinsing. Nanti kita repeat Syarif InsyaAllah Repeat tu pasti. Tapi masa repeat tu nanti aku tak ikut lah, aku sakit lagi. Bagilah sihat dulu Mr. Wong. Oh dah tahu repeat. Kalau repeat pun kami bersedih lah. Mr. Wong tak ada lah. Kau bertiga je lah. Ajar. Ada boleh. So dalam gambar tu ada gambar kau 4 orang, gambar Mr. Wong hitam putih So kita nak healing dulu sebab tadi mancing saya sakit teruk. So saya nak cuba melegakan kesakitan tu. So lepas ni kita akan casting telah pula kat sini. Ingatkan dah saya sakit dah boleh balik. Sa'adib dia ajak lah pergi mi udang makjah pula. Sekali. Kena balik lah.